Polis menumpaskan kegiatan pemprosesan sisa elektronik atau e-waste secara haram dengan nilai rampasan dianggarkan lebih RM47 juta di Negeri Sembilan. Kegiatan itu terbongkar menerusi serbuan berasingan di 3 premis kilang sekitar Seremban baru-baru ini. Serbuan dilakukan menerusi operasi bersepadu pelbagai agensi di kawasan perindustrian Nilai pada 15 April dan 2 premis di Kuala Sawah Rabu lalu. Hasil serbuan dinilai 2 lelaki tempatan berusia 43 dan 37 tahun dipercayai penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Premis ini sebenarnya telah disewa juga oleh satu lelaki warga tempatan berumur lingkungan 37 tahun sejak Januari 2026. Menerusi operasi itu juga Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sembilan menyita barangan disyaki e-waste serta 39 mesin dengan anggaran lebih RM47 juta selain mengesan 3 kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Manakala Majlis Bandaraya Seremban MBS mengeluarkan saman selain menyita dan mengarahkan 3 premis terbabit menghentikan operasi serta-merta kerana beroperasi tanpa kelulusan dan lesen yang sah.